Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda semua pasti dengar baru-baru ni ada cadangan daripada kerajaan untuk menetapkan syarat umur 16 tahun ke atas saja yang boleh membuka atau memiliki akaun media sosial. Cadangan untuk menaikkan ke 16 tahun. Cara had umur ini akan dikuatkuasakan adalah melalui pendaftaran berdasarkan dokumen rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport dan juga My Digital ID. Pertama sekali, saya setuju dengan usaha dan cadangan kerajaan itu untuk menetapkan umur. Tetapi untuk cadangan kedua, mendaftar menggunakan dokumen kerajaan tu saya kurang setuju. IC kau guna IC kau ataupun dokumen peribadi kau untuk nak buka akaun media sosial. Nak buka akaun media sosial dah kena macam nak mohon pinjaman rumah pula. Saya rasa macam tak kena lah. Alasan yang kononnya nak kawal selia media sosial ni, yang konon nak melindungi budak-budak ataupun kanak-kanak. Tapi persoalannya, data kita tu tadi, siapa yang jaga? Platform tu milik syarikat luar negara, Boleh percaya ke? Dia bukan milik kerajaan Malaysia pun. Kita bagi IC kita, pasport kita, dokumen kerajaan. Lepas tu, apa jadi pada data kita? Ini yang merisaukan kita. Nasib tak baik pula, satu hari platform tu berjaya dihack. Siapa yang boleh jamin platform itu tidak kena jual ke syarikat lain? Hari ini dia milik TT, esok dia milik DD, lusa milik PP. Akan datang silap-silap jatuh ke negara East ketam bola yang kecoh kat media sosial tu. Masa kita data kita yang kita letak dekat situ akhirnya dia ikut pindah rumah ke rumah lain. Saya nak kongsikan sedikitlah pengalaman saya menyiasat pelbagai kes-kes yang pelik-pelik kat Malaysia ni. Aku nak bagi tahu korang, budak umur 12 tahun pun pandai buat akaun fake tau. Kau ingat, dia tak boleh pinjam IC orang lain. Dia tak boleh curi IC orang lain. Dia tak boleh guna IC orang lain. Kat dalam media sosial ni berlambat-lambat akaun fake. Yang paling penting kerajaan hapuskan dulu akaun fake itu. Kerana daripada akaun fake itulah banyaknya masalah-masalah sosial, masalah-masalah penipuan wujud dalam media sosial. Lagi satu, aku nak bagi tahu, akaun TikTok kita ni tak payah buka akaun, tak payah register pun kita boleh tengok TikTok tu sebenarnya. Betul tak? So mana kata budak-budak tu tak perlu register pun. Dia buka aje TikTok tu, dia boleh still tengok apa yang dia nak tengok. Let's say lah budak-budak umur 12 tahun yang tidak dibenarkan ada akaun media sosial ni, satu hari kita berjaya mengesan dia memiliki atau menggunakan media sosial. Apa yang kita nak buat? Block. Esok jumpa, block lagi. Lusa jumpa, block lagi. So hari-hari kerja nak block je lah. Dan rakyat Malaysia pula, budak-budak yang bermasalah macam gini, yang degil tak nak dengar cakap ni, ada ramai tak menyelesaikan masalah pun, makin menambahkan masalah dan kerja lagi ada. Nak tambah pula kerja, hari-hari nak kena block akaun budak-budak ni, akaun budak-budak. Nak marah tak boleh. Mak bapak budak-budak ni bukan boleh kena tegur pun. So cadangan rahmat kepada agensi kerajaan dan juga kepada kerajaan. Cadangan had umur tu okey, tetapi kaedah pendaftaran yang menggunakan dokumen kerajaan rahmat tak setuju. Kita sebenarnya perlukan sistem kawalan dan pendidikan digital. Itu yang lebih penting. Kita ajar anak-anak muda ni cara menggunakan media sosial dengan selamat, bukan menyekat atau memaksa untuk menyerah maklumat peribadi. Lagi satu, semasa dalam mesyuarat perbincangan untuk menetapkan SOP dan prosedur, jemputlah pengguna-pengguna dan player-player media sosial dalam mesyuarat itu hadir untuk mendapatkan nasihat dan cadangan daripada pengguna yang sebenar. Bukan kita buat mesyuarat dengan mereka-mereka atau individu-individu yang tiada atau tidak mahir menggunakan media sosial. So, kerajaan, niat anda untuk melindungi rakyat dan mengelakkan anak muda terjebak dengan gejala sosial tu bagus. Saya sokong. Tapi kaedah tu harus dilihat dan dikaji seelok-eloknya supaya usaha yang kita buat itu mendatangkan impak yang positif.